Kesilapan yang ramai orang buat setiap kali belanja raya. Tengok video ni sampai habis, tahun depan jangan ulang kesalahan yang sama. Ramai orang tunggu duit gaji bulan tu, baru dia nak belanja. Tunggu bonus, tunggu duit raya daripada bos, baru dia nak beli kuih raya, baju raya dan sebagainya. Tapi sebenarnya duit raya ni kita dah tahu dah dia akan berlaku setiap tahun. Jadinya kita dah perlu ready awal-awal. Tuan-puan perlu merancang kewangan setahun terus. Contohnya, anda memerlukan total RM2,000 untuk persiapan raya dan semasa hari raya. RM2,000 ni tuan-puan bahagikan kepada 12 bulan dan anda perlu asingkan sekitar RM170 sebulan. Cukup 12 bulan, tuan-puan dah ada dah simpanan sekitar RM2,000 dan cukup untuk pembelanjaan hari raya. Jika dapat bonus, dapat duit raya daripada bos, boleh gunakan duit tu untuk pembelanjaan ekstra ataupun kita asingkan untuk simpanan masa depan. Selain anak-anak simpan dekat dalam akaun emas Gap, puan-puan yang dapat bonus pun, tuan-puan boleh alihkan ke dalam simpanan emas. Bonus yang tuan-puan dapat tu akan lebih bernilai di masa akan datang. Barulah ada kenang-kenangan hasil kita kerja dapat bonus kan. Jadi, jika anda dapat bonus raya, duit raya nak mulakan simpanan emas, jom klik link profile, saya bantu anda sebaiknya.